dijemput bapa pembohong besar. Pada puan mula. Hari ini kita ambil alih kerajaan. Esok harga minyak tetap turun. Betul tak? Memang bohong semua. Nang hari ini turun minyak esok. Dunia akhir zaman ni dunia bohong. Saya tidak berhasrat naikkan apa-apa cukai yang menyentuh kedudukan rakyat. Pemimpin kerjanya berbohong, rakyat kerjanya menyokong pembohong. Saya jamin elektrik seluruh negara mesti turun. Kalau tidak benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayati 'alan nas sanawatun khadda'atun. Akan datang kepada manusia satu zaman yang penuh dengan fitnah dan penipuan. Tetapi kita batalkan PTN. Pada zaman itu, orang yang bercakap bohong akan dibenarkan oleh rakyat jelata. Orang